Dipersilakan. Dia tak balik. Oh tak. Kau pergi toilet sana lagi nanti. Kau buat apa Han? Kau rasa Kayak dah siap geng. Jom kita lancar daripada resort ni. Tapi kena seret sikit. Nak atas. Mari, ada kata. Mana? Ada kata mana? Buang ke atas. Hampir tu. Okey, okey. Balance baru baru lepas. Lambat. Okey. Dipersilakan. Kita duduk rumah mana? Oh, bukan situ. Tak, duduk boleh. Kau nak mana? Tapi kat sana tidur santai tu. Assalamualaikum. First time masuk. Boleh. Sihat ah. Alhamdulillah. Apa nama awak? Wak Amir. Wak Amir. Ya. Jawong. Jawa. Wah, ni kena makan ayam penyet ni. Apa nama tempat ni, Wak? Ini Teluk Pelanduk. Teluk Pelanduk. Apa dari mana-mana? Saya pada Kajang. Oh, Kajang. Ah. Oh, Kajang tu dekat Sabah. Sate Oh, lawa abang Ya, sama lawa lagi. Assalamualaikum. Ini Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Yang sana negeri Sembilan. Oh. Okey. Bang. Tak pernah sampai ni. Sabar. Nanti ada call. Ada call ni. Tak apa. Mak Wa. Lah, aku ingat Amoy mana tadi. Hai. Kau pergi toilet sana lagi nanti. Ni konsep apa bang? Rumah ni Negeri Sembilan. Bismillah. Dia ada 4 rumah konsep ni Minangkabau lah. Maka ada gimau. Assalamualaikum. Hai, ada penunggu. Geram tengok dia. Rumah Minang baik-baik ni. Terlanggar kepala bengkak Oh, dinding dia punya ukuran ukiran. Tu dah. Oh, gelap. Tanda hormat tuan. Oh, anjung dia. Oh. Rumah Minang. Berapa bilik bang? Satu bilik? Oh, lansir dia klasik. Bilik.
Gelap. Banyak barang-barang antik kan? Oh, dapur dah. Atek tunduk. Tikap. Rasa. Oh, ada ni tangga kecil lagi ni. Dapur. Di bawah ada bilik. Bilik air. Bertingkat-tingkat tu. Dapur dia. Oh, ada bilik lagi kat sini. Okey, ada kipas. Keluar ke garden. Oh, syok ah duduk sini. Apa tingkat? 2 tingkat. Aduh, sakit lutut. Ha? Oh, toilet. Toilet moden. Toilet selesa. Open air lagi. Toilet 5 star. 1, 2, 3 tingkat. Best. Oh, tingkat baiknya sliding tu. Oh, dia ada selak dia tu Oh. Tengok garden. Ada perigi tu. Ada perigi lagi tu. Silau ah. Best. Ini ada sebab dia buat gendah ni tau. So bila masuk rumah, orang kau kena tunduk. Menghormati tuan rumah. Ni kalau aku ni pakai dada. Pakai dada aku ni. Tunduk. Oh. Best. Yang sana tu rumah perak. Tengok bawah kolong. Ada kolam. Best lah. Pangkin dia. Ada kolam. Ikan sepat banyak. Boleh lepak bawah kolong. Bawah kolong ada tempat lepak. Katil ni. Tahu bawah rumah je. Ni timbang getah ni pun ada lagi. Cacing timbang getah. Batu pemberat dia. Masih pelihara lagi lah. Tengok bilik air outdoor dia. Bilik air outdoor tengok ni pipe. Diesel ke petrol tak tahu lah ni. So kau tak menung kat sini. Open air. Badai-badai lah cover. Tapi tinggi lah. Pergi. Oh, dah Assalamualaikum. Garden dia. Ni yang bising malam ni. Ayam ni. Cantik ayam dia. Dari sisi rumah Limas Negeri Sembilan. Tutup lampu bang. Lampu dan air pun menyala. Dina nak buat yang mak rasa. Ada pergi mak dia tu. Mak. Jadi mak dia
dekat depan tu. Ah, tak payah, tak payah, tak payah. Ah, itu pun pisang dulu. Pisang Melayu lah. Pisang ni. Kau makan pisang dulu. Tak itu. Baja tu. Dah keluar lah main gate dah. Favorite mama. Siap garden dia. Ni nak buat apa? Tempat majlis kahwin Yang tempat berlakon tu. Ah, kita. Ni pun dah ada. Dah ada orang nak tu tapi dia nak pakai nama dia. Dia tak nak pakai nama ni. Dia ada 4 biji je. Oh, ni under construction lagi ni. Under construction. Ulang ni tak kira ulang ni boleh. Under construction lagi. Dia ada 4 lah. Ni rumah ibu. Tu Oh, ni Terengganu. Na Ganu itu. Kayak dah siap geng. Jom kita lancar daripada resort ni. Tapi kena seret sikit. Turun bawah. Ni hari aku turun solo je dekat mana Teluk Pelanduk PD. Teluk Pelanduk. Aku pun tak pernah turun sini. First time. So Kedah je lah. Kebetulan ada orang ada buat piknik kat villa tu. Nanti aku tunjuk kat kau. Cantik villa dia. Boleh buat wedding apa semua. So sambil-sambil tu aku tengok ada laut, aku turun nak kayak. Alright, kita Kedah cari spot. Mana spot Lupa ni, tempat lekuk-lekuk ni. Cuba je lah. 4 meter. Nampak macam ada spot. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak kono. Ceh. Apa ni? Oi, jenak. Maulah ada ikan lain. Aduh. Tanda. Makan lipa saja lah. Yang lain 20 ekor lah. Alhamdulillah. Woo! Hai, berbeli pula. Jadilah. Adai! Sas idaman. Alhamdulillah. Ada juga ikan-ikan malam ni. Alhamdulillah. Okey lah geng, dah pukul 2. Aku terpaksa naik awal lah. Tali rada aku putus.
Jadilah untuk ikan bakar-bakar malam ni ah. Alhamdulillah. Selipar gerut-gerut adalah. Alright. Kita jumpa kat darat lah. Sambung barbecue malam ni. Alhamdulillah kan. Selamat mendarat. Air pun dah surut sikit. Masih lompat. Alhamdulillah. Broker lubuk baru rasanya. Tali rada pula putus. Ini udang dia terkejut. Udang ada kat sini. Kau pergi tempat satu dia tu. Kau mana ni? Mana kau Masih terkejut. mana kau dapat lubang ni? Udang ni terkejut. Itu semua terkejut. Bagus. Ni kan sebelah cencaru gerut-gerut jenak. Aduh. Jom, kita buat aktiviti petang pula. Aktiviti petang. Ni. Pak cik buat jala. Ni banyak ketam lah. Lubang ni. Jala ni kecil ah. Ni yang ketam ni tak boleh makan. Nah, ni Ketam ketam. enjong. Jala ni kecil je. Alah, ada koyak juga. Shit. Ada koyak juga. Aduh. Koyak ni je koyak. Benda lama tak pakai. Ini pun koyak. Bismillahirrahmanirrahim. Udang. Tu kayak tu sikit tu. Tu kayak tu. Kau? Nyap je. Nyap je. Tam. Tam. Ketum. Air dah pasang oi. Woi, banyak. Sedap. Kalau setakat seekor. 3 ekor. 3 ekor. Boleh lah. Ini soft shell crab. Soft shell crab. Bekas. Ambil cara bekas. Woi, sedap kalau masuk Maggi ni. Manis ni. Bulan terang. Kulit kau makan. Dok atas sikit air tengah pasang. Lepas dia kat air terkejut dia kau. Lompat. Mana ekor? Air Ni apa nama dia? Maggi Orang? dah ada. Mana? Dan siput sedut ni. Momang Kau siput lah. Macam ni namanya ketam. This is what we call crab. Kau crack. Ya, betul-betul ketam biru. Weh, masak Maggi dah malam ni. Elok barbecue. Apa? 5. Boleh masak lah. Ini Tapi rebus dulu Maggi tu. Bawa angkat. Tak kisahlah. Apa kau buat je lah. Kau yang masuk kat aku. Ayam. Kan? Masalah. Aku tunggu je. Okey je. On. Nak ambil ke ni? Soft shell crab. Ambil je. Tak payah sentiang. Kalau buat umpan. Ada lagi tu. Pegang je. Ni. Pegang Pegang betul-betul, dia licin. Tak ada duri. Genggam je. Depan sikit. Lagi kat badan lagi. Situ kan licin. Kat badan. Ada babi. Genggam je. Lagi ke? Tak. Banyak batu lah. Ketam. Ebek. Tahu? Lain tak? Lain.
Oh, banyak kan? Soft fraction. Hmm. Senang. Awal pagi? Tadi dia main. Tadi pagi lah tadi pagi. Tadi tak tahu. Tidur sikit. Tadi dah kenyang. So buang lemak sikit. Tadi dah buang angin. Oh, udang. Seekor je. Ada. Mana? Dia lagi 10 lagi. Bukan Cha. Kau jangan jatuh Cha. Tak nak. Kalau jatuh lagi kena agak. Genggam. Besar. Ni atas. Ada pari. Ada kuda. Mana? Ada kuda. Jaga batu, jangan terpijak batu. Daun baru. Bakar. Jatuh lah suka. Gerut-gerut. Dah. Ni Kom yam. Siap kom yam. Macam binatang ada. Udang pun ada. Macam binatang. Daun baru. First time jala daun baru. Apa nama ikan ni? Daun baru. Kebawang. Ikan daun baru. Kata Cha suka. Pari. Wah. Ada duri ni. Takut dia Duri dia kalau kena tak ampun. Macam ni lah nama dia tuka. Anak pari. Anak pari. Kita yang dia ekor dia. Tu duri tu nampak. Tu yang orang yang pasal itu mati tu. Ring. Macam period kan? Dia period tu. Dah tu belum? Belum. Dia tuka. Macam ni lah tuka. Banyak orang nak tuka. Tapi kalau dia dalam air tu cantik. Dia terbang macam butterfly. Dia berenang. Tak ada terbang dia. Tak dia terbang dalam air. Nak gerut-gerut. Bukan bolus tu. Goreng cuak tepung je. Sedap. Ni tadi dapat yang besar. Kita tadi tu mak dia. Akak. Dia kenapa nak ambil gogok tu? Alah. Ada udang tu. Ada udang. Oh, ada buluh lagi. Nah, bye-bye semua. Dah lah. Bye-bye. Banyak agak saya. Buka jap. Oh, ketam ada, daun baru ada, tuka ada, bolus ada. Udang. Udang ada. Apa kata tu? Best. Buang ke atas. Hampir tu. Hampir. Tarik eh. Tarik sikit-sikit. Alah. Tarik. Oh, tadi. Salah, dia ada Ada rasa juga. Nak tengok gak. Air dah pasang. Dah. Jaring dia. Ada daun. Aduh punya. Best. Banyak betul aktiviti ni lagi. Belum apa-apa dah sangkut pokok. Kau nak baling tengok belakang takut kena orang. Baling ke kiri. Ke kiri situ batu.
Ke kiri, situ batu lekat nanti. Nah. Ada berat semacam. Tak ada pun. Tak ada. Sikit. Okey. Balance separuh baru lepas. Lambat. Gulung lagi. Ni tutup. Gulung. Gulung je. Okey. Okey. Right. Lagi sikit. Sekejap je. Aku makan. Ni pusing dulu bagi dia tegak katuk sama kan. Jadi senang kau pegang. Ini 2 jari. Okey. Kalau nak gulung pun pegang 2 jari. Okey. Okey. Kau tak buka mana dia nak pergi? Dah uga. Cantik. Ada batu apa? Sangkut. Putus. Batu putus. Bagi kat atas. Dekat lagi. Okey lah gang. Tamatlah sudah. Kita orang lepak dekat ni. Villa apa nama ni? Harum Kemboja. Semboja. Kau tengok ni hamba. Right, tu rumah Perak Tu rumah Perak. Ni rumah Negeri Sembilan. Sebelah sana ada rumah Terengganu dengan rumah Melaka. Sebelah sana. Dia ada 4 lot kat sini. Alright, terima kasih pada tuan tanah belanja kami. Stay kat sini 2 hari 1 malam. Memang best gila. Garden dia luas. Apa? Tempat ni dia plan untuk buat apa bang? Lagi teruk. Dia orang plan untuk buat wedding garden. Garden wedding ke wedding garden? Mana-mana lah janji wedding lah. So boleh muat 1,500 orang. Siap semua. Okay. Memang best lah suasana dia. Memang betul-betul dalam garden. Dengan rumah klasik dia. Alright. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini